ekonomi sekarang Yeah. bukan macam zaman dulu. Betul. Kan? Yeah. So, nasib baik dia seorang aja dalam Malaysia ni. Dia thought dia tu, kita nak bawa kepada this is not your time. Ekonomi sekarang bukan macam zaman dulu. Betul. Sebab itu dia tak berjaya waktu dia jadi Perdana Menteri yang ke berapa? Ketujuh. Yang sebab keempat berjaya. Sebab dia bukan masa dia dah. Faham tak? Sebab dia tak berjaya walaupun dia hebat. Tapi dia still boleh mengacau sebab ada orang yang menjadikan dia sebagai batu loncatan. Loncatan tak apa. Cuma sebab itu kalau kata memang tak berjaya dia. Waktu dia jadi tu sebab apa? Kita faham lah. Sebab bukan zaman dia. Dia dah mungkin dia kena baca, mungkin dia tak terbaca tentang dia, mungkin dia banyak baca kan. Tapi ini nak kena baca lagi dalam. Kalau baca betul guna rasa gap ni, kita akan lebih sedap lah. Dia buat training pun sedap. Kita nak cakap sebagai pemimpin pun seronok ni. seronok, memang seronok. Saya bawa ni saja, saya kata 2 hari kita boleh bahas. Ada buat ni Kita ada modul. Nak ikut dah. Terbaik. Nantilah insya-Allah kita dalam sebulan berapa? Bulan 3 bulan 4 nanti kita akan buat dia insya-Allah. Khas tentang generation gap ni sangat penting. Sebab kita buat dalam kajian. Kita buat betul-betul cari dia punya dalam sikit. Dan study case yang ada. Sebab saya nampak ini akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ini. Masyarakat kepimpinan pun ada kat sini. Kenapa ada pemimpin tak berjaya hari ini? Ini sebab dia tak faham tentang generasi ni. Okey? Okey, jadi jadi generasi Z ni kalau nak buat program kat sekolah dengan Alfa ni satu perkara saya kata mereka adalah suka pantas. Yes. Yang ni batu bila buat training jangan lambat-lambat. Kalau yang ni kita buat training lambat sikit lah. Waktu dia kurang ni sikit. Dia slow sikit sebab kita banyak nak bahas tentang ni. Tapi